Okay, dalam video ni kita nak tengok contoh soalan yang dia boleh tanya dalam exam berkaitan dengan daya graviti. So kalau tengok dekat sini dalam soalan ni dia cakap kita ada dua ekor kucing. Okay, there are two cats. So dekat dalam tu dia cakap juga ada daya graviti antara dua objek tu. So soalan pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan daya graviti? What is the meaning of gravitational force? So inilah definisi gravitational force. Ingat tau, hati-hati sebab kadang-kadang pelajar dia bagi hukum kegravitian semesta Newton. Okay, so dua tu benda yang berbeza. So daya graviti adalah daya semesta yang bertindak antara mana-mana dua jasad di alam semesta. Universal force acting between any two bodies in the universe. Sebab itulah antara dua kucing ni tadi dia kata ada daya graviti. Sebab diorang ni consider dua jasad di alam semesta. Okay, soalan seterusnya berdasarkan maklumat yang diberikan. Okay, dia kata hitung daya graviti antara dua objek tersebut, dua kucing itulah. Jadi, formula untuk daya graviti adalah G daya F equals to G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Jadi, G kita adalah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okay, so korang kena ingat benda tu. Betul kan? 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Betul. Okay, bahagi dengan kali dengan kucing yang pertama 3 kg, kucing yang kedua 4 kg bahagi dengan 0.5 kuasa 2 sebab R tu kuasa 2. Ingat ya. Okay, jadi daripada situ tekanlah kalkulator. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 kali 3 kali 4 bahagi dengan 0.5 kuasa 2. Sepatutnya korang akan dapat, ni sepatutnya lah. Korang akan dapat 3 point, depan cikgu. 3.2016 kali 10 kuasa negatif 9 Newton. Okay. So 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 kali 3 kali 4 bahagi dengan 0.5 kuasa 2. Dapat 3.2016 kali 10 kuasa negatif 9 Newton. Okay. Soalan seterusnya kata kucing tersebut tak merasai kesan daya graviti dalam nombor satu yang kita kira. Dia kata terangkan kenapa. Okay, soalan boleh juga tanya, adakah dia orang akan rasa kesan dia? Will they feel the effect gravitational force? Jawapannya tak. Kenapa? Okay, untuk jawab kenapa ni, cuba korang tengok nombor tu. 3.2016 kali 10 kuasa negatif 9. Besar ke kecil? Besar ke kecil nombor tu? 10 kuasa negatif 9. Maksudnya 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cuba tengok ni. Ni nombor dia. Besar ke kecil nombor ni? Mestilah sangat kecil kan? Jadi itulah reason dia. Dia tanya, diorang ni rasa ke tak? Tak rasa. Kenapa? Sebab nombor tu sangat kecil. Jadi macam mana nak cakap? Apa yang kita boleh cakap? So kita boleh kata dia tak rasalah. Kenapa? Sebab dia dah bagi tahu tak rasa. So kita bagi tahu kenapa? Kerana daya graviti antara dua kucing tersebut adalah sangat kecil berbanding daya graviti kucing dengan bumi. Okey, maksudnya daya graviti dia sangat kecil berbanding dengan daya graviti dengan bumi. So maksudnya dia akan rasa daya graviti dengan bumi lah. Okey, tapi antara dia orang memang tak rasa. So kita akan cakap gravitational force between the two cats are too small compared to the gravitational force between the cats and the earth. Okay, so berbalik kepada poin cikgu tadi. Kalau kita tengok nombor ni sangat kecil. Sebab itulah antara diorang tak rasa apa-apa. Samalah contoh korang dengan cawan korang, dengan laptop korang, dengan apa-apa lah kan. Antara korang tak rasa apa-apa. Kenapa? Sebab tak ada tiba-tiba phone korang tertarik ke arah korang ke, korang tertarik ke arah phone ke. Kenapa? Sebab daya graviti antara korang dan phone tu tak cukup kuat. Tapi kalau korang melompat, kenapa jatuh balik? Sebab daya graviti antara korang dengan bumi adalah kuat. Okey, itu adalah cara nak jawab dekat sini. Okey, ada lagi satu soalan dekat sini. Kita tengok soalan C. Okey, cadangkan dua perubahan boleh dilakukan untuk meningkatkan daya graviti yang bertindak ke atas kucing A. Suggest two changes that can be done, okay, to increase the gravitational force acting on cat A. So maksudnya kita nak benda, okay, antara dia dengan benda tu F dia besar.
Okay, dalam soalan ni dia kata bertindak ke atas kucing A. Maksudnya kita tak boleh ubah kucing A. Kucing A kita kena stay. Alright. Jadi untuk jawab soalan ni, kita kena patah balik kepada faktor mempengaruhi. F equals to GMM over R squared. Jadi ini adalah faktor mempengaruhi selain daripada G lah. Okay, kenapa selain daripada G? Korang boleh tengok dalam video faktor mempengaruhi. So dalam soalan ni kita nak tingkatkan daya. So nak tinggikan F. So untuk tinggikan F, kita tengok F dengan M berkadar terus. Directly proportional. So bila F nak besar, M pun besar juga. Okay, F dengan R square ni inversely proportional. So maksudnya kalau nak besarkan F, kena kurangkan R. Jadi itulah jawapan kurang. Besarkan M, kurangkan R. Jadi macam mana nak cakap? So pertama sekali adalah gunakan gantikan kucing, sekejap. Gantikan kucing B dengan kucing yang mempunyai jisim lebih besar. By the way, jangan kata lebih berat tau. Sebab kita tengah cakap, sebab dalam fizik jisim dan berat bukan benda yang sama. Walaupun technically kalau jisim besar, berat besar. Tapi untuk soalan macam ni nak selamat tengok formula kata M, kita pun guna M. So jisim. Gantikan kucing B dengan kucing yang mempunyai jisim yang lebih besar. Okay. So kita boleh kata replace cat B with another cat with larger mass. Okay. Atau kurangkan R. Okay. Decrease. Kurangkan. Kurangkan jarak antara dua kucing tersebut. Okay. Reduce the distance between the two cats. Macam tu. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita tengok untuk jawab soalan ni lah. Jadi bila dia kata 20%, sebab itulah formula penting, faktor mempengaruhi pun penting. Sebab kita boleh gunakan formula tu untuk dapatkan faktor mempengaruhi dan kita boleh jawab soalan yang macam ini. Alright. So itulah ceritanya dekat sini. Jadi dalam video seterusnya kita akan tengok bila dah ada daya mesti ada pecutan. Jadi kat sini kita akan belajar pasal pecutan graviti. Kalau tengok kat sini tiba-tiba G dia kecil. Sudah. Tadi G besar, sekarang G kecil pula. Apa beza dia? Okay, kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Okay. Alright. So untuk masa sekarang ni kita tamat dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.